Selamat balik ke datang rumah ni. Selamat. Wow, macam best je tempat ni. Tapi sebenarnya mesti adventure lain kita mesti tak best. Reggaeton, boleh tak kau kilakan aku bertelur sebelum dia petang? Oh, okey. Apa? Best jugalah pergi kat situ, tapi bosan gila. Oops. Apa? Kau ni kan kenapa kau suka lebah? Oh, kau ni kan aku memang suka nak matikan kau, tapi aku tak suka mematikan kau. Oh, ya ke? Aku tak tahu lah. Apa? Korang semua duduk sini sekarang. Okey semua. Kira ada banyak lagi adventure. Tapi sebenarnya korang semua kena buat adventure ni. Sebab kerja saya dia makin banyak. So kita kena ada banyak rama-rama. Tapi kalau tak ada rama-rama, tak payahlah buat adventure. So inilah otak kita. Lepas tu kita baling kat dia. Lepas tu kita tanya dia ada apa yang dalam topi saya ni. Lepas tu kita baling kat atas kepala dia. Lepas tu kita matikan dia. Dan apa-apa je. Tak payahlah macam ni. Kita nak macam biasa je. Boleh? Tak ada. Kita tak ada rehat-rehat. Kita kena buat sekarang lah juga. Tapi macam mana kalau kita semua ni. Apa kau cakap ni? Kau faham? Biar je lah. Bobol tu tak nak cakap apa-apa. Engkau tak suka? Yelah, aku tak suka sebenarnya. Adventure ni pun tak suka sangat. Kan? Oh, mana ada suka je lah. Tak suka je lah. Kalau dia hebat sikit kita tak boleh senang. So, korang okey lah kalau korang nak pergi sangat. So, kita macam mana? Kalau kita pergi sana, takkanlah kita nak rehat dulu. Korang dengar tak, Bubble? Kita ada satu cadangan untuk duduk sana. Dan kita satu hadiah untuk buat apa-apa je untuk macam best. Tapi kau siap aku kenapa? Aku tak ada mulut lah. Oh ya, aku lupa lah. Pengebaraan kita ada lightning round. Kita kalau pergi sana, kita boleh skip je. Tapi jangan, kita kena skip dari sekarang. Jangan lupa. Dari sekarang. Betul tu. Dan adventure kita mula dari sekarang. Dan kita pergi sekarang. Kita masuk. Macam aku tahu je tempat ni. Kau ni mesti kau suka episod ni kan? Hai semua orang, hari ni saya dengan Pakcik Lokman dan kita akan tembak Hanimal dekat dalam episod ni. Mestilah sedap ni. Nice shot. Oh my god. Sedapnya. 4 lagi nak gerak. Dah lah, aku nak vote. Sebab bahaya lah. Kau tak boleh macam tu. Kenapa boleh pula? Memanglah, sebab kan aku dah kata bila masa kau dah kata